guys, welcome back to my channel, My Diaries of Life dari Hidup Mimi. So hari ni 3 Januari 2026. Happy New Year to everyone, and this is my first video in 2026. So what I'm going today is Mimi kat rumah sebab Mimi balik weekend. Mimi baru first week dekat Asid for semester 2, and right now Mimi nak unboxing 3 barang. Tiga-tiga tu menarik and sangat useful. So so kita mulakan dengan barang yang pertama, which is Mimi beli tada! Tukul herba. So benda ni nampak tak? And dia dapat colour purple. Nampak tak? Boleh nampak ke? Dia lilac. Benda ni function dia, okay, so kalau macam badan korang sakit-sakit ke atau macam kejang-kejang kan, korang boleh guna ni untuk, nampak tak? Sedap. Sebab dekat sini dia macam ada herba-herba tau. So macam ada bau yang macam minyak punya bau yang macam macam tu lah. So macam boleh lah korang nak pukul kat mana-mana ke, sakit kepala ke, sakit bahu kan, so boleh guna. So kita pergi kepada barang kedua. So barang kedua ni sebenarnya Mimi dah tahu lama kat TikTok, sebab it was from famous shop tau. Kalau korang tahu, masa korang tahu kot nama kedai ni. And then Keys decide untuk beli matching dengan Mimi. So we bought a matching bracelet from Tado. Nama dia CQ Chic Design. Tak tahu lah, macam tu lah design. Tapi dia yang CQ Chic, nampak tak? Tada. So ni yang packaging biasa punya. Kalau korang ada nak bagi macam hadiah, dia ada untuk add like RM10 kot untuk dalam macam box yang lebih cantik. Okay, so bila korang beli dekat seller ni Mimi dapat for RM12 kot. Selalunya dia macam 15 macam tu, tapi adalah yang mahal, ada yang murah. So korang kena tengok And then ni packaging dia. And then tengok ni, seller bagi cute pin bentuk stars warna pink. Nampak tak? So let's review dia punya gelang. Tada! So bila korang buka, comel lah ni kalau korang nak bagi awet ke, boleh lah. So dia dalam packaging macam ni. Then nampak tak? Korang tengok dulu. Ni kes yang pilih, dia nak ada Hello Kitty butterfly dengan dia ada macam pink punya marble. Dia ada warna purple juga, warna putih pun ada juga. Tapi macam masa tu design ni banyak sangat, so Mimi tak nak pilih. So Mimi suruh Kes yang pilih. Siapa Ya. Tada! Wee! Cantik kan? Nampak tak? Dia macam harga murah tapi macam berbaloi. Faham tak? Kalau nak tunjuk ni macam ni lah. So dia ada yang Hello Kitty, and then dia ada Coquette, and then dia ada butterfly. Dia ada macam tu ni, warna pink tu. And then the other one is the silver, macam silver tu lah. So dia come with 2 size. Mimi ambil yang panjang, 18x4 kot. Ada yang 16 something, tapi tu akan lagi pendek. So ni yang normal dia, macam dia punya bergantung. Tapi ni dia punya extender. So macam kalau korang nak pakai panjang pun boleh lah. So Mimi akan pakai panjang. Mimi like macam guna yang kat tengah-tengah ni. Okay, so it's very pretty. Dia banyak lagi corak guys. Okay, so korang boleh beli ni untuk bagi kat kawan. It's so cute. Kalau tambah harga untuk set price dia tu pun macam worth it lah. Sebab tambah RM10 tapi korang dapat macam like boxes macam tu, macam surprise box. So okay lah. Ada comel kan? Nanti masa kalau jumpa Christina, kita orang pakai ni together. Okay. Aduh, Kiss buy the same one juga, and matching lah sama. So last thing yang Mimi beli, and some of my friends tahu Mimi beli ni. Mimi nak sangat. It is one of my wish list. And Alhamdulillah, thank you juga to Mama and Papa sebab bagi Mimi beli benda ni. Sebab hari tu kan Mimi meniaga, and then Mama tolong, Papa tolong. So Alhamdulillah ada rezeki, and we decided to buy this thing untuk mengekalkan kira YouTube Mimi. So it's
pocket camera. This is my wish list. Dia dah sampai. Tadam! Nama dia AC4. It's from Redwood. Cantiknya. So benda ni Mimi beli kat TikTok juga. And then dia ada bagi 2 benda free gift. Taklah 2, tak banyak lagi dan kau tak pisah kau tunjuk yang kat luar kau tak ada. Sebab ni memang asing. Kalau korang beli macam tak beli yang set tu dia takkan dapat. So first dia bagi tripod. Tada. So kalau nak untuk rakam stand ke pun boleh juga. Okay. And then dia bagi pouch bag. Pouch bag dia ni RM10 ke RM15 kalau beli asing. Untuk letak macam barang-barang yang kita nak bawa. And then this is the most important thing, which is the micro SD card. Ni yang 64GB je. Ada yang 32 dengan ada yang satu lagi yang paling besar. Tak ingatlah 1 berapa ataupun 1 berapa tau. Tapi ni come with the package lah. Okay. So let's open this. Tada. Dia comel je guys. Okay. 1, 2, 3. So what we got is nampak tak? So first korang tengok lah. Ni strap dia. Mimi tak tahu lagi macam nak guna strap ni. Tapi strap dia lah. Okay. And then next barang charger dia. Dia pakai type C punya charger. So kalau nak better nak jaga kualiti, pakai charger yang baru je lah. Jangan pakai charger yang lama yang kita dah selalu pakai untuk benda lain. Lepas tu we got this. Ni macam yang Mimi tahu dia macam nak kepit kat somewhere. And then kau boleh letak kamera tu. Faham tak? Yang ni Mimi tak tahu apa lagi. Nanti dah Mimi belum study lagi. Lepas tu kita dapat microphone tapi wire punya. Wired microphone. Nampak tak? Tu the microphone dia. Wait. Tada! Panjang lah juga. Dia kata, seller tu kata tak payah pakai microphone pun tak apa. Tapi kalau macam nak lagi clear, we should wear this. Okay, I think so. And then last two item is ni, benda ni Fan akan dapat juga. Dia macam compartment ataupun ada part-part yang untuk gabung. Tapi tak tahu sebab tak study lagi. So nanti kita tengok. And then lastly dapat ni, penggantung dia. Okay. So here comes the best part, which is the camera. Oh, tada. Oh, dapat manual dia dulu. Tada, this is the manual. Manual lah. So dia akan berbentuk macam tu. And then ni lah manual dia. So kalau korang nak beli juga, dia ada 2. Yang kit base tu pun dia sama juga macam ni, tapi dia macam lebih ada chop dia macam tu. I don't know lah what's the biggest difference, tapi macam lebih kurang. Cuma kit base tu harga dia lagi mahal sikit kadang-kadang. Dia ikut sale diorang. Okay. So ni kameranya. Taruh. Keluarkan. Oh, and the best part is korang dapat cover dia juga. Salah. Case. Maksudnya waterproof case. So ni kalau macam nak dive ke, nak snorkeling ke, boleh lah bawa sekali dengan benda ni. So kita buka. Ni belah bawah dia. And then kita keluarkan camera. Tada! So ni lah guys kameranya. It's so small. Nampak tak? Separuh muka Mimi je. Dia macam kalau pegang macam ni. Tada! So let's try to switch on this thing. Dia kata tekan lama-lama sampai nampak. Tu nampak tak? Kalau tak nampak lah, silau. Tada! Jadi korang boleh nampak. Let me switch off the light. Okay, boleh nampak tak? Macam tu lah, sabar. Tu, tada! That's the camera. So kalau Mimi turn around, okay dia dah gelap. Okay, buka balik. Macam tu lah dia punya dalam. Nampak tak? Nantilah Mimi tunjuk. So dia lebih senang untuk record video. And then dia small size. So the reason why we beli benda ni, sebab kalau nak record in public senang. And then dia contohlah kalau Mimi dah record video tu lama tapi Mimi tak nak edit lagi, I can just keep it in here lah. Maksudnya dalam SD card tu. Tak payah simpan dalam phone. Sebab kadang-kadang kan phone kan nak guna untuk lain. So dia macam berat.
at the same time sebab nak kena simpan video tu lama-lama. So yeah, that's all untuk video ni. Nanti Mimi tunjuk first video Mimi record using these things. Mimi kena study dulu. Okay, so that's all. So siapa yang nak beli, boleh beli juga benda ni. Untuk macam vlogger, first vlogger okay lah. Sebab DJ Osmo yang camera tu, it can cost 5,000 or 3,000 above. So yeah, should buy this. So that's all. Thank you for everyone who's watching and supporting me selama ini. So yeah, coming soon. Tunggu video guna SC4 punya camera. Bye. Ni outfit Mimi for tonight. A black shawl, baju biasa, t-shirt, and then jeans.